Libang Libu official trailer. Go. Yuk percaya kan? Cerita awak ni yuk. Apa cerita? Macam mana? Tengah terdesak tu nak guna duit. Teman pinjam. Guna duit. Tapi masih tak cukup. Itu bukan pinjam. Cukup untuk apa? Tapi bagi teman, Scam. anggap itu pinjam. Kamu nak tahu? Tahu apa? Kamu Tak nak tahu. tahu keedah? Yalah, nak tahu apa? Hei, Yop tanya kamu elok-elok ni. Saya rasa Tak tahu apa. saya dah jumpa pelakon. Mungkin ada orang syuting. Kamu memang Anu memang kena dengan watak ni. Sesuai Apa watak dia? Kita cari orang lain, jangan filem ni nanti. Action. baru bertiwi itu yang lebih. Bagi dialog dah abang nak buat lagi. Kau ni Itu bukan dia. Alung boleh buat lagi. Alung boleh buat lagi lah. Come on, betul Sherry. Siapa ni? Mana Man filem? Aduh. Tolong Man yuk. Jangan balik lagi. Teman dah kamu Okey. dah. Hampir jahanam So- kampung kita. Astagfirullahaladzim. Jangan sesekali biar orang luar Eh. jejak kita. Jahat. Jackpot tu. Tetap adik aku. Lepaskan dia. Oh. Aku Alung kau saksi. Oh. Masuk tempat orang, bawa otak, bukan bawa pisau. Yuk Man. Itu pistol. Baru nak jadi Mio. So itulah dia trailer Libang Libu. Dan dasarkan daripada trailer yang kita dah tonton tadi, nampaknya kita akan lihat bagaimana watak Amir Effendi ni adik kepada Abang Long si Beto Kushairi. Mana dia mungkin ada sesuatu benda yang dia pinjam dengan Long kan, sampai dia terpaksa scam. Tapi duit tu semua dia nak buat apa sebenarnya dia tak mention. Mungkin sebab dia nak kahwin maybe, ataupun ada benda lain dia nak buat maybe lah kan. Dan kemudian nak jaringkan cerita, ada satu kumpulan shooting nak datang ke kampung itu, nak shooting lah kan. Dan nampaknya diorang nak cast si Abang Long ini jadi diorang punya main character lah, maybe lah kan, some sort kan, because kena dengan watak itu. Tapi apa watak itu kan. Dari cerita tu kita akan dapat lihat bagaimana apa reaksi orang kampung, dan bagaimana mungkin masalah si watak Amirul Effendi ni akan bawa kesan kepada progress shooting itulah. So itulah at least apa yang saya dapat daripada trailer yang ditunjukkan itu. So dekat description ni lah dia kata Libang Libu adalah filem komedi drama Malaysia yang mengangkat kisah keluarga, konflik dan kehidupan kampung dengan sentuhan humor satira yang dekat dengan realiti masyarakat kita. Dia adalah filem daripada Bobby Husaini yang juga pernah buat. Oh, nampaknya mungkin ni adalah dia punya, dalam IMDb dia kata dia adalah producer untuk Pro BSN Warisan Gold Legacy Terindah, sebuah short film, dan yang latest ni lah Libang Libu sebagai movie. This is interesting. So mungkin ini adalah dia punya debut sebagai pengarah filem, dan juga filem ni ditulis oleh Aloy Paradox, Takim Zaki, Reza Mukmin. Reza Mukmin yang stand up comedian tu, seorang tu, dan juga Bobby Husaini sendiri. Dan ni adalah cerita asal daripada Bobby Husaini sendiri. So yeah, I think this is pretty interesting. Tapi saya agak-agak lah, mungkin filem ni dia tak akan tayang dekat tempat saya. So kena mungkin travel jauh. Sebab kalau ikutkan filem yang dulu yang kelakar tu, yang Zahiril Azim punya movie, iaitu Martabat pun dia tempat saya tak ambil. So saya tak boleh nak review awal-awal, mungkin ambil masa sikit. Harap filem ni berjaya untuk tarik penontonnya mencukupi untuk dia kekal lama dalam pawagam. Saya rasa filem ni ada potensi berdasarkan daripada trailer dia. I'm not sure whether the movie going to be funny too, ataupun dia akan agak hambar sikit bila dah kita tengok lah kan. Tapi daripada trailer ini dia beri satu expectation yang filem ni adalah sebuah filem yang kelakar jugalah. Premis filem ni agak menarik, production shooting dekat kampung, dan filem ni dibintangi nama-nama yang besar jugalah. So yeah, harap dia berjaya bila dia tayangkan nanti. So saya menantikannya dan harap-harap adalah tempat saya ambil filem ni. So yeah, apa pendapat korang dengan trailer ni? Kongsikan di ruang komen. Terima kasih kerana menonton.